Orang tino yang perangai dia berasa dia kena. Berasa dia kena pada orang. Ni payah nak beki lah orang biasa ni. Tidak. Supaya ketai ajak anak dia jalan itulah. Ketai kata, hei hawa, jalan wi molek kau kena mu jalan kot tu. Dia tak tahu kata dia kot tu juga. Tidak. Tu nak ayat tu. Tidak. Tuan duk jalan tak betul, orang tegur, marah. Dia rasa dia paling benar. Dia hak kena. Orang lain tak kena. Aku kena. Siap dah. Orang kalau ada perangan ning, susah selalu dah. Susah dah. Cuba kita tengok. Orang hak paling benar tu. Tu. Tak boleh nak kata ke apa. Kena tak kena tak kira. Dia buat betul lah ke dia. Dia pandai kata ke orang ya. Tapi dia tak tengok diri dia sendiri. Ni perangai orang paling benar. Orang Tino dah berasa lagu tu tak boleh. Royak dia, mana? Bahawa aku dak dek lah. Pada orang nampak habis dah. Sutai kapung nampak habis dah kata dia jahat. Tapi tak ngaku dia bahasa dia betul. Ning paling bahaya sekali hari ni. Ni royak ni. Orang dah kena tipu penyakit ning tak ada ubat. Ubat dia mampu esok. Telenggak esok nak tahu. Bila melekat cekik dekat tahu dah. Bila kena napa Tuhan boleh sekali tahu dah. Hatu nak ayat payah sekali. Orang penyakit paling benar susah sekali ayat. Dia pasal dia kena Dia tengok kita tak kena. Dia nak lari kita, nak tegur kita, nak beki kita. Dia tu tak ada beki. Orang suka beki, orang tak beki diri sendiri. Tengok taik mata dia orang, taik mata dia tengok. Orang panggil apa? Perangai pelita miok. Perangai pisah rahau. Lagu tu dah. Pelita miok dekat weh tuai sendiri yak berjebak. Kena dak cerah orang. Dia nak cerah orang ya tuai sendiri yak berjebak. Yak hitam pelita miok. Dia tu dah. Tuai yak berkulu. Tapi nak cerah orang, dia suka cerah orang ya. Supaya gak pisah rahau. Rahau orang ni gak weh. Dia belak. Tu nak yak tapi pisah rahau. Tak ada. Tuan ni letih ya belak. Kacau lah weh, rahau orang dekat bilah tu kat weh. Nak weh betul, wak-wak tu kat nak weh betul. Rahau bilah. Apa ni molek orang, tuan tak ada molek dak. Jangan weh ada sifat lagu ni. Sebab tu bila orang kritik orang apa kita kena terima. Orang tegur kita, anak kita, cucu kita. Kawan tengok anak demo lah, duk isap rokok lah getah tu. Baru duk poha baru. Kita tengok, gitu deh. Lah getah betul mana? Betul kita tengok duk denu. 3 orang buat dia. Mutu duk cak tepi tu. Kita pun duk jengok tengok. Duk pakat gilir rokok seputung 3 orang. Orang tu ngoyak kita je. Nak wei anak kita boleh. Kita pun dah. Bang. Allah, mutu sudah gaduh anakku lah. Jaga anakmu sudah lah. Ya dah siap dah. Tidak. Tak terima orang royak nak wei molek. Kata kita duk gaduh anak. Orang royak kita nak wei anak kita tu padu anak kita. Takut kau melarat lagi. Kalau kita royak khabar-khabar teh ganyo dah. Teh yaba dah anakmu. Kalau kita royak dah aku tahu dah itu anakmu duk pakai yaba, aku kena royak aku marah. Allah, mu tak royak. Tak royak pula. Tidak. Ni nak royak tu. Kita kena terima kritik ke orang. Kena terima perkara yang comel kena terima. Tu. Kena terima. Ni keadaan kita. Ni 10 perkara retina. Retina yang berasa dia tu paling benar, orang ni mudah turut pengikut Dajjal. Tu.